Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tajuk sintaksis. Bulan ni lah kita akan belajar tajuk sintaksis. Minggu lepas kan cikgu patutnya buat kelas, tapi cikgu extend pada minggu ni. Jadi minggu ni untuk awak buat latihan saja. Jadi latihan tu kita akan bincang pada minggu hadapan. Untuk sintaksis, dia masih lagi dalam soalan bahagian A, iaitu dalam sistem dan aplikasi bahasa. Bulan lepas kita belajar morfologi. So minggu ni kita akan belajar sintaksis. Sintaksis ada beberapa di bawahnya, iaitu susunan ayat, binaan ayat dan ragam ayat. Dalam ragam ayat ni ada banyak lagi. Kita tengok kat bawah ni. Untuk tahun lepas punya SPM, bahagian sintaksis, dia dah masuk ayat, cakap, ajuk dan pindah. Maka untuk tahun ni awak masih lagi kena fokuskan kepada ayat penyata, ayat seru, ayat perintah. Awak kena kenal dululah. Kenal dulu bahagian jenis ayat, bahagian ragam ayat, bahagian ayat tunggal dan ayat majmuk. Nanti cikgu akan terangkan untuk satu-satu punya bahagian ayat. Kita masuk dulu kepada ayat jenis ayat. Untuk jenis ayat, yang ni awak dah mudah untuk tahulah. Untuk ayat penyata senang je. Kena ada titik. Dia menyatakan sesuatu ayat. Contohnya dalam ayat tersebut dia menyatakan sesuatu ayat, dan akhir sekali kena ada titik. Kalau ayat seruan, dia punya tanda ni lah. Ayat perintah ada 4 di bawahnya, nanti cikgu akan terangkan. Dan ayat tanya, ayat perintah ada 4. Ayat tanya, tanda soal. Kita tengok jenis ayat. Dalam ayat perintah ada 4, iaitu yang pertama sekali ayat suruhan, iaitu perbuatan menyuruh lah. Kita memberi arahan untuk menyuruh. Kemudian yang kedua ayat larangan, iaitu melarang. Kita gunakan perkataan usah dengan jangan. Yang ketiga ayat permintaan, menggunakan perkataan minta ataupun tolong. Dan yang terakhir sekali ialah ayat silaan, iaitu sila dan jemput. Kita tengok. Ini contoh untuk ayat perintah. Yang first sekali ayat di bawah ayat perintah ada ayat penyata untuk menyatakan sesuatu. Contoh ayat kita gunakan, Ali sedang belajar. Ni tinggal titik. Ingat, kalau awak buat ayat, kalau dia minta ayat perintah dalam sintaksis, jangan lupa tanda titik ni. Nanti kalau tak ada tanda titik pun dia akan pangkah. Untuk ayat tanya, macam biasalah ada tanda soal, dan ada juga ada perkataan sebelum ayat tanya tu. Contohnya perkataan tanya, iaitu mengapakah, siapakah, bilakah. Yang ni awak tahu kan. Ini simple je. Ayat tanya ni untuk apa? Untuk ingin mengetahui sesuatu. Contoh, kemanakah kamu pergi semalam? Kita tengok kepada yang ketiga, iaitu ayat seruan. Untuk ayat seruan, macam biasalah ada tanda seru. Emosi tinggi atau meluncur akibat keharainan. Ni maksud dia lah. Contoh ayat, aduh sakitnya perutku. Ni. Yang terakhir sekali di bawah ayat perintah ialah ayat perintah. Ayat perintah di bawahnya ayat silaan, ayat permintaan, ayat larangan. Ni yang tadi tu lah. Awak tengok. Cikgu tersilap. Yang ni baru ayat perintah. Yang atas tadi adalah keterangan bagi jenis ayat. Yang ni. Yang ayat perintah ni baru ayat perintah, iaitu ayat silaan, ayat permintaan, ayat larangan, ayat suruhan. Contoh ayat larangan, kita menggunakan perkataan jangan. Ayat permintaan, tolong ambilkan saya segelas air suam. Ayat silaan, jemputlah ataupun silalah naik ke rumah saya. Dan ayat suruhan, tebang pokok kelapa di belakang rumah itu. Yang ni. Ni bahagian ragam ayat. Bukan, ni bahagian jenis ayat. Ni untuk jenis ayat. Kita masuk kepada ragam ayat. Yang pertama sekali ialah subjek predikat. Ini kita dah selesai. Kita masuk kepada subjek predikat. Subjek predikat macam biasalah, macam awak buat ayat biasa tu. Contoh subjek, pensel itu. Predikat, di atas meja. Kita masuk kepada pola ayat. Pola ayat ada 4, iaitu yang pertama sekali frasa nama plus frasa nama. Yang kedua frasa nama plus frasa kerja. Yang ketiga frasa nama plus frasa adjektif. Dan yang terakhir sekali frasa nama tambah frasa seni nama. Ini awak tahu kan. Kita masuk kepada pola ayat, bahagian subjek, tambah predikat dan pola ayat. Ini panduan untuk awak kenal lah. Pasti
mana satu subjek, predikat dan pola ayat. Okey, untuk subjek macam biasalah, subjek kena frasa nama. Predikat ni barulah yang lain-lain tu. Frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa seni nama. Jadi contoh, frasa nama siapa? Orang lah. Contoh Puan Rohani. Puan Rohani. Puan Rohani guru kelas saya. Okey, ni untuk frasa nama. Kucing itu. Okey. Bila ada perkataan itu, okey, ni peringatan. Selepas perkataan itu atau ini, ia merupakan semua frasa nama. Semua frasa nama. Contoh, awak tengok kat sini. Pak Mat dan anaknya itu tinggal di Perak. Contohlah dalam soalan sintaksis. Dia suruh keluarkan frasa nama. Awak tak boleh keluarkan Pak Mat dan anaknya saja, salah. Awak kena keluarkan Pak Mat dan anaknya itu. Sebab ini adalah frasa nama. Contoh yang kedua, rumah yang putih ini kepunyaan Sani. Awak tak boleh letak rumah yang putih saja. Awak kena salin rumah yang putih ini kepunyaan Sani. Okey, ini untuk frasa nama. Okey, ini untuk subjek lah. Jadi yang awak keluarkan ni adalah subjek lah. Bila subjek, sebelum itu dan ini adalah subjek. Okey. Okey, kita tengok predikat. Okey, predikat macam biasalah selepas frasa nama. Contoh contoh guru kelas saya, frasa nama, sedang makan tikus. Okey, ini sangat mahal daripada kakak. Okey, yang ni adalah predikat. Okey, ni pola ayat yang cikgu terangkan pola ayat. Okey, pola ayat untuk frasa seni nama macam biasalah, daripada, di, ke. Okey, kita masuk kepada ni. Okey, ni sebelum, sedang. Okey, sebelum sedang juga merupakan frasa nama, iaitu subjek. Okay. Contoh, budak lelaki itu sedang menarik di atas pentas. Jadi, okey, betul lah. Jadi awak kena ambil budak lelaki itu saja. Jadi sedang ni adalah predikat. Jadi budak lelaki itu adalah subjek kalau dia sudah keluarkan. Contoh, Kamal dan Din sedang bermain di padang. Jadi Kamal dan Din itu adalah subjek. Bermula daripada sedang ni adalah predikat. Okay, ini untuk peringatan lah, untuk awak keluarkan bahagian untuk pola ayat. Okay, kita masuk kepada yang kedua di bawah ragam ayat, iaitu pola ayat. Okay, pola ayat tadi dah masuk dah. Kita masuk kepada ayat biasa dan sonsang. Okay, ni ayat biasa dan sonsang. Okay, untuk ayat biasa dan sonsang, panduan dia, awak boleh tengok bahagian nombor ni. Okay. Untuk ayat biasa, subjek dulu, baru predikat. Untuk ayat sonsang, predikat dulu, baru subjek. Okay, contoh, pelajar itu sangat rajin. Okey, ni satu subjek. Ini dua predikat. Kalau kita tengok ke ayat sonsang, dia predikat dulu baru subjek. Okey, yang ni. Sangat rajin, nombor 2. Pelajar itu nombor 1, iaitu subjek. Okey, kita tengok bahagian ayat aktif dan ayat pasif pula. Okey, untuk ayat aktif dan ayat pasif ni, awak kena kenal pasti dahulu jenis kata ganti nama diri. Okey, untuk kata ganti nama diri ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3. Jadi macam mana nak kenal kata ganti nama diri ni, macam mana kita nak ingat? Kata ganti nama diri pertama, awak tunjukkan jari awak kepada diri awak sendiri. Jadi bila diri awak sendiri, maka kata ganti nama tersebut adalah pertama. Contoh, saya, aku, kita, kami, beta, hamba patikku. Okey, ini untuk yang pertama. Okey, untuk kata ganti nama diri yang kedua, cara nak ingat dia, halakan jari awak kepada kawan awak. Kawan awak yang ada kat depan awak lah. Jadi, dia jadi apa? Kamu, engkau, kaumu, kalian, anda, tuanku. Okey, ni awak boleh baca lah. Jadi, yang ni adalah kata ganti nama kedua. Kalau untuk kata ganti nama ketiga, nama diri yang ketiga, dia tak ada dekat sekeliling awak. Mungkin contoh awak dah ada dalam kelas, awak nak cerita tentang kawan awak yang berada di kelas yang sebelah. Jadi, itu merupakan orang yang awak nak cerita tu merupakan kata ganti nama ketiga. Contoh, dia. Awak nak cerita, oh dia tu kan, dia tu cantik. Contoh. Jadi, perkataan dia ni merupakan kata ganti nama ketiga. Bila awak nak cerita tentang orang lain yang tiada dekat dengan awak, maka ia adalah kata ganti nama ketiga. Contoh, dia, ianya, mereka, baginda. Okey, ni awak boleh baca. Okey, untuk mengetahui ayat aktif dan pasif, kena kenal pasti dahulu jenis kata ganti nama diri ni. Jadi, kena hafal. Ni penting, kena hafal. Okey, untuk yang kedua, kita nak kena pasti bentuk ayat aktif dan ayat pasif.
Okey, untuk ayat aktif, dia bermula dengan subjek, kemudian kata kerja, objek dan keterangan. Kalau untuk ayat pasif, dia bermula dengan objek, kemudian kata kerja, subjek dan keterangan. Okey, cara mudah kita nak ingat. Sekejap. Cikgu letak nombor lah. Okey, untuk subjek, dia pertama, ni kedua, ketiga, keempat. Objek tadi nombor 3 kan. Kata kerja 2, subjek 1, keterangan 4. Okey, kalau awak tengok dekat bahagian atas ni, untuk ayat pasif, kata kerja dan subjek dia stay. Awak tengok ni, dia masih sama, cuma dia diterbalikkan saja. Jadi apa yang bergerak untuk ayat pasif adalah objek. Objek kedepankan dan keterangan di belakang. Jadi untuk awak ingat dalam periksa, awak letaklah nombor ni untuk mudah. Tapi sebelum awak letak nombor ni, awak kena kenal pasti dahululah. Perkataan tu berfungsi sebagai apa? Contoh Syifa ni subjek. Syifa ni subjek. Sedang menampal poster minggu cerita bahasa dan papan. Okay. Menampalnya adalah kata kerja. Poster minggu cerita bahasa adalah objek. Pada papan ialah keterangan. Jadi ini adalah ayat aktif. Jadi bila disuruh tukar kepada ayat pasif, awak gunakan cara tadi. Awak buat macam ni. Objek yang pertama, kemudian kata kerja ditampal dan subjek dan keterangan. Okay, ini untuk ayat aktif dan ayat pasif. Okay. Formula menukarkan ayat pasif diri pertama dan kedua. Okay. Untuk tukarkan ayat pasif, kalau kita gunakan kata ganti diri pertama dan kedua, yang ni, yang banyak-banyak tadi tu. Kalau kita gunakan kata ganti diri nama pertama dan kedua, kita tidak boleh letak imbuhan di oleh. Contoh, kalau awak tengok kat sini, poster minggu cerita bahasa ditampak oleh Syifa pada papan. Okey, ditampak oleh Syifa, maknanya ni kata ganti diri nama ketiga. Okay, kalau awak tengok kat sini, kata ganti diri nama ketiga adalah nama orang. Jadi bila kata ganti nama diri ketiga, awak perlu letak, bila awak terbalikkan untuk pasif, awak perlu letak di oleh. Contoh ni, ditampal oleh Syifa. Kalau kat ayat aktif tadi, Syifa sedang menampal. Jadi bila ditukarkan, diterbalikkan kepada ayat pasif, poster minggu cerita bahasa sedang ditampal oleh Syifa. Awak ada di oleh. Okey, kalau untuk ayat pasif diri pertama dan kedua, diri pertama yang kedua, apa tadi? Saya, aku, kaum, engkau. Okey, untuk tu kita tak boleh terbalikkan dan letak dia di oleh. Tak boleh. Subjek, okey, yang ni subjek mesti diterbalikkan. Jadi kita tengok macam mana kita terbalikkan bagi ayat yang kata ganti diri nama pertama dan kedua. Contoh, saya telah meminjam buku itu 2 hari yang lalu. Ni untuk ayat aktif. Kemudian buku itu telah saya pinjam. Awak buat macam ni, tak ada perkataan di oleh. Buku itu telah saya pinjam 2 hari yang lalu. Ini untuk ayat pasif. Okey, yang ni pula formula menukarkan ayat pasif diri yang ketiga. Yang tadilah kita ikut je yang contoh ni. Ni untuk kata nama diri ketiga. Contoh, mereka telah meminjam buku itu 2 hari yang lalu. Mereka kata ganti nama diri yang ketiga. Jawapan untuk ayat pasif, buku itu telah dipinjam oleh mereka 2 hari yang lalu. Okey, ini bahagian ni lah. Okey, kita masuk kepada jika ayat aktif tersebut ada perkataan imbuhan. Jadi awak nak tukarkan kepada ayat pasif. Okey, contoh imbuhan ter. Kata kerja imbuhan ter mestilah dikekalkan. Contoh, kami terambil jadi terambil oleh kami. Jadi masih tukar macam ni. Contoh, Ani tidak terangkat buku yang berat itu kerana dia demam. Okey, Ani apa? Kata ganti nama diri ketiga. Kata ganti nama diri ketiga. Jadi bila kita tukarkan untuk ayat pasif, sebabkan dia ada imbuhan ter, jadi dia masih kekal perkataan ter tu. Jadi buku yang berat itu tidak terangkat oleh Ani. Tidak terangkat oleh Ani. Jadi masih kekal perkataan imbuhan tu, iaitu ter. Tapi sebabkan dikata ganti nama diri ketiga, awak kena letakkan oleh kerana dia demam. Okey, ini. Okey, ini adalah ayat aktif kepada ayat pasif.
Okay, kita masuk kepada ayat tunggal dan ayat majmuk. Yang ni awak dah. Okay, yang ni. Ni dah. Okay, untuk ayat cakap ajuk dan pindah kita tak akan masuk sebab tahun lepas dah masuk dah exam. Jadi kita fokuskan yang lain. Cuma awak kena study semualah untuk, sebab tak tahu lagi dalam SPM akan masuk apa. Cuma study semua. Kita masuk kepada ayat tunggal dan majmuk. Untuk ayat tunggal dan majmuk mudah je. Rasa bulan lepas dah belajar rasanya. Okay, untuk ayat tunggal, pelaku hanya seorang saja. Contoh, Cikgu Akil sedang makan. Kalau untuk ayat majmuk, pelaku ada dua. Mudah je nak ingat, pelaku ada dua. Contoh, Cikgu Akil dan Cikgu Azam sedang makan. Okay, yang ni habislah kita punya tajuk untuk sintaksis. Kalau awak tak faham, awak boleh cek cikgu. Untuk latihan, sebabkan minggu lepas kita tak buat latihan, jadi cikgu akan bagi 2 latihan pada minggu ni. Tapi awak boleh hantar sebelum Sabtu minggu hadapan lah. Sebab kita akan bincang pada minggu hadapan. Jadi ini untuk latihan yang ketiga dan latihan yang keempat. Nanti kalau awak nak latihan lagi, boleh je cikgu akan bagi lagi. Okay, hantar dekat chat personal cikgu. Dan itu adalah SK hadiran awak. Okay, sekian, terima kasih.